Halo guys, hari ni kita ke Frances Hill. Baru siap isi minyak, dah settle dah. Dan kita on the way lagi. Bye bye guys. Tak sampai lagi lah, belum sampai. Tapi aku jumpa satu tempat ni, sedap punya. Air terjun semangkuk. Walah boy, pantat. Uish, kau tengok tu. Walah. Okay. Kat tempat dia macam mana guys. Walahi. Alam. Kita mendalami alam semesta sekarang ni. Wah. Pantai Luanjai. Ni baru hidup ni guys. Uish. Okey lah, kita sambung perjalanan dulu. Okey. Yang penting dah takat gambar sini kita. Okay, bye-bye. Selamat datang ke Bukit Frances. Sudah sampai kita. Alhamdulillah, jauh perjalanan. Ada lagi lebih kurang 7 km untuk sampai ke tempat destinasi. So apa-apa, Roro, bye-bye. Kau tak percaya guys, kau tengok guys. Aku dah sampai dah bukit. Tengok ni, wah kata dia punya gebuk dia, tertutup dia. Asap sejuk dia anjir, aku ingatkan nak hujan dah tadi. Memang asap putih dia tebal tu. Tak ada bukit. Oish, alai, cantik pula nah. Ini pejabat pos lama kita. Sana balai polis. Mana lagi apa lagi astronot. Walah, kau tengok doh, rem dia ni doy. Bismillah, kita tengok apa lagi yang ada. Jom. Sejuk guys. Mati ni. Tengok tempat dia, walah. Dia taklah banyak sangat pun tapi dia punya tahap best tu lain macam tu. Kau boleh nampak tau benda-benda putih ni. Ini bukan biasa-biasa namanya. Memang pelik-pelik tu sejuk dia. Kau tengok tu. Wush. Korang tengok tu, putih dia. Aku betul-betul dekat langit bodoh ni. Kat kawasan langit ni memang kuat dia punya putih ni. Ni padang golf boh. Aku tak tahu kalau korang nampak ke tak. Ni. Tak nampak FHGC apa entah tu. Tak lain. Ada kedai makan, kedai tu. Pergilah masuk jap. Guys, tengok guys. Sejuk-sejuk ni. Biasa kita makan lu sejuk-sejuk macam ni, makan macam ni lu sedap. Baru ada kehidupan. Sejuk boh, gila doh. Okeylah. Aku mau santai-santai dulu, rehat-rehat dulu, makan dulu. Nanti apa-apa Roro je ya. Kawan-kawan ni tak. Guys, tengok guys. Nampaknya bukan aku seorang je ride hari ni. Ada abang-abang ride kita yang power-power tu. Motor besar-besar semua. Bismillah lah. Kita ni seorang je makan Maggi je. Aduh, nasib lah kan. Tak ada member semua tak boleh bawa ride jauh-jauh. Guys, kita akhirnya mau balik juga. Nak isi minyak dulu. Mampus nanti minyak habis tengah jalan. Okay, kita isi minyak dulu ya. Bye bye. Selamat balik teman-teman. Akhirnya kita balik juga. Tempat tadi kita nak balik dah. Okay, so Nara, bye bye. Nanti kita jumpa lagi satu video. Okay. Guys, walah cantik doh. Uish. Masalah tak ada nak ikut dan kesian. Guys, baru perjalanan, baru siap betul. Minyak. Okay. Nanti dah sampai aku begitu. Okay. Guys, finally sampai juga akhirnya. Tengok aku beli apa ni. Ayam goreng. Okay, yang penting dah siap dah.
Bak kata aku jangan rojek.